Bila kita ingat kapit, kita akan ingat Kampung Brohol. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Selamat datang ke Edukas Politeknik Tun Syed Nasir Syed Ismail atau lebih dikenali sebagai Cakna TVET. Untuk pengetahuan semua penonton di luar sana, pada episod kali ini kami akan membawakan anda dengan perkongsian ilmu berkaitan dengan kerjasama Politeknik Tun Syed Nasir Syed Ismail bersama dengan Kampung Brohol Melanie Pancho dalam projek Geran Sejati Madani. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, tidak terlambat untuk saya ucapkan selamat berpuasa kepada semua penonton di luar sana dan juga tetamu-tetamu kita pada petang ini. Sebagai pembukaan, saya kongsikan sedikit informasi apakah itu program Sejati Komuniti Madani Sejati Madani. Program ini merupakan satu inisiatif baharu Kerajaan Madani yang bertujuan untuk merancangkan aktiviti ekonomi di peringkat komuniti bagi meningkatkan pendapatan dan pemberian dana sehingga 100,000 kepada komuniti yang layak. Informasi ini saya petik daripada unit ICU Jabatan Perdana Menteri. Oleh itu, saya tak sabar lagi untuk memperkenalkan tetamu-tetamu terhormat kita pada petang ini. Terima kasih kerana sudi hadir ke studio Edukas kita pada petang ini. Saya perkenalkan Tuan Haji Lokman bin Hassan, Pengerusi JPKK Kampung Brohol Melanie Pancho, dan juga Encik Nordin selaku Pengurus Projek Geran Sejati Madani Kampung Brohol Melanie Pancho. Dan juga bersama dengan kita pada petang ini Encik Muhammad Isyamuddin Shah bin Zainal Abidin selaku Pengurus Projek Geran Sejati Madani bagi pihak Politeknik Tun Syed Nasir Syed Ismail. Selamat datang saya ucapkan. Terima kasih. Macam mana perjalanan ke Politeknik, Tuan Haji, Cik Nordin? Okey ke? Alhamdulillah. Sikit dari depan. Bulan-bulan puasa pula petang-petang macam ni kan. Dengan pula ada construction dekat depan. So terima kasih kerana sudi datang pada hari ini. So sebagai pembukaan, boleh ke kalau pihak tuan-tuan semua ceritakan sedikit pada saya dan juga kepada penonton di luar sana, kenapa memilih untuk terlibat dengan Geran Sejati Madani? Alhamdulillah, terima kasih Encik Hafiz. Sebenarnya saya rasa sangat berbesar hati dah dan sangat berbangga lah kerana dilantik sebagai penasihat untuk program Sejati Madani Kampung Brohol Pancho. Sebenarnya pihak PTSN, pihak Politeknik hanya sebagai pemudah cara ataupun orang tengah dah untuk menjayakan program Sejati Madani ni. Seperti yang kita nampak sekarang dah, daripada kosong sampai dah pihak Kampung Brohol Pancho mampu menjana pendapatan kepada penduduk kampung dan juga sebagai sumber ekonomi lah, sumber pekerjaan dan pendapatan kampung. Terima kasih Cik Syah. So maksudnya daripada kira macam kosong, zero to hero lah, daripada tak ada apa-apa sehingga menjadi sesuatu kebanggaan produk Kampung Brohol. Tuan Haji kot ada nak, kenapa Tuan Haji at the first place ingin terlibat dalam projek Geran Sejati Madani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Hafiz, Cik Syah, Cik Nordin. Jadi saya sangat-sangat berterima kasih lah dengan kerjasama daripada Politeknik Tun Syed Nasir ni kan, bersama-sama untuk menjayakan perusahaan kuih kapit Kampung Brohol Melini ni. Jadi setelah mesyuarat putus mengenai pilihan untuk membuat projek ni, kami bersetujulah untuk menjalankan perusahaan kuih kapit. Dan pada Ogos 2024 kami mulalah bergerak kan, dengan dengan putusan mesyuarat lah kan, hingga pada bulan 12 kerja-kerja renovation, kerja-kerja mengecat semua sekali kan, kerja beli barang, beli mesin. Jadi dapat kita aturkanlah dengan baik.
Dan di samping itu kita telah menginterview lah kan, beberapa orang untuk bekerja lah di situ kan. Jadi maknanya dengan adanya perusahaan ni kami dapat menyediakan peluang pekerjaan dan menambah pendapatan kepada komuniti Kampung Brohol. Nampaknya sekarang dah ada 4 orang pekerja tetap lah. Alhamdulillah. Maksudnya daripada tak ada apa-apa balai raya ya, tu betul. kepada Dan nampaknya bertambah indah lah kawasan tu. indah kawasan. Cik Nordin, kenapa Kampung Brohol memilih kuih kapit? Ya, banyak-banyak kuih yang ada dekat Paguh ni kan, kawasan kita ni. Kenapa Kampung Brohol memilih kapit ni? Okey, terima kasih Cik Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa bagi kampung kita memilih projek kuih kapit ni sebab kita pun kat kampung sebenarnya dah ada yang mengusahakan kuih kapit tu. Jadi kita nak kembangkan baik benda tu. Kembangkanlah yang dah ada tu. Jadi kita cuba nak memperluaskan lagi dia punya industri kuih kapit tadi, daripada kecil homemade kita cuba nak jadikan dia kepada IKS ataupun lebih daripada itulah. Jadi itu yang kita pilih program tu tadi, projek tadi. Projek kuih kapit. Maksudnya daripada penduduk kampung yang buat sendiri-sendiri. So kita kembangkan dengan menggunakan Geras Sejati jadi produk komuniti. Dari samping itu juga dapat menambahkan lagi pendapatan penduduk kampung. Lepas tu untuk komuniti kita, kita bagi memberi peluang pada kita punya ahli-ahli untuk membuat perniagaan ni kan, macam jadi sales kat untuk dalam ni. Jadi dia orang punya pendapatan tambahan dia orang juga. Maksudnya ada yang jadi pekerja, ada pekerja, ada yang marketing. Jadi benda tu tak pada satu lah. Semua merasalah benda ni. Alhamdulillah. Maksudnya daripada balai raya tu sunyi sepi, sekarang dah jadi pusat aktiviti komuniti. Betul. Alhamdulillah. Projek Sejati Madani ni dapat membantu meningkatkan persitaran, ekonomi dan juga suasana tempat balai raya tu. Saya secara personally, buat penonton semua yang berada di luar sana, saya pun dah hadir ke balai raya tu sendiri dan saya nampak daripada balai raya yang biasa kepada balai raya yang amat cantik dan sesuai untuk dikembangkan kepada komuniti lah, untuk digunakan pada masa akan datang. Tahniah Kampung Brohol Jadinya kepada Cik Shah, sebenarnya apa yang telah pihak Politeknik bantu kepada komuniti Kampung Brohol dalam mendapatkan Geran Sejati Madani, dan juga setelah dapat Geran Sejati Madani itu apa sebenarnya yang PTSN bantu sampailah daripada tiada apa-apa tadi Cik Shah sebut kepada apa yang ada di depan kita sekarang? Alhamdulillah. Jadi apa yang pihak PTSN telah bantu, yang pertamanya pihak PTSN membantu dari segi permohonan grant. Itu proposal, dokumen-dokumen yang diperlukan sampai dah berjaya dapat grant. Yang pertama. Yang kedua, bila dapat grant, kita jadi konsultan lah, penasihat untuk ubah balai raya yang usang kan, kita panggil usang yang lama sampai dah sekarang jadi lebih indah dan sesuai untuk production. Kita panggil kilang kecil lah. Kita panggil kilang kecil. Okey. Yang ketiganya, bila kita dah ubah balai raya jadi kilang kecil kita panggil, kita konstruk untuk peralatan, mesin, bahan mentah, apa lagi? Meja, steel, kewangan dan lain-lain lah. Lepas tu step yang ketiga, kita konstruk dari segi formulasi. Awalnya tengok kuih kapit ada yang cancur, coklat dia tak sekata. Sekarang tengok memang cantik kan. Dan seterusnya bila dah habis semua tu, dari segi jualan, di jualan kita bantu dari segi promosi jualan, marketing, di TikTok, Facebook dan sebagainya. So maksudnya ada kira banyak aspek lah dibantu daripada mula nak dapat sampailah sekarang, dan bila dah dapat, dah buat pun kita bantu lagi dalam make sure produk tu cantik dan boleh bersaing dengan. Boleh kita tambah lagi Encik Hafiz? Sila. Sebenarnya dalam podcast ni saya nak
ucap terima kasih lah pada rakan-rakan saya. Maksudnya bukan saya seorang je yang buat projek ni. Rakan saya ada 4 orang. Rakan yang kedua dengan Cik Hafiz sendiri sebenarnya. Okay, terima kasih Cik Hafiz. Dan Dr. Hairul, Cik Habib yang sangat-sangat committed dalam menjayakan projek ni. Sebenarnya bila kita buat projek ni, kita jumpa Tok Kampung, Tok Loman, di luar waktu pejabat sebenarnya. Lebih pukul 5 petang dan kebanyakannya waktu malam kan Tok kan. Kebanyakan jumpa di surau. Jadi bila kita perlukan rakan yang sangat committed lah. Sangat committed, tak boleh berkira dah waktunya. Betul. Kalau berkira waktu memang tak jadi kan. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih lah pada rakan-rakan saya, Encik Hafiz, Dr. Hairul dan Encik Habib yang sangat committed menjayakan program ni. Yalah. Kita bantu supaya kita nampak hasil. So alhamdulillah hari ni kita pun nampak dah hasilnya ni. Terima kasih Tuan Haji, terima kasih Cik Nordin bawakan. Boleh ke saya ambil sikit ni? Boleh. Tunjukkan dekat penonton kita kat rumah. Boleh buka je Hafiz. Ni ada pelbagai jenis ada Kacang. mentega kacang, ada coklat. Coklat. Coklat pun ada. Benar nanti je. Dan juga yang asal lah, Ori. yang Original. Okay, so bekas yang disediakan pun agak besar kalau compare dengan Besar sikit. compare dengan yang ada dekat Pasaran. pasaran kan. So ni agak-agaknya harganya berapa ni? Kalau yang kosong ori macam ni, yang rendah ni, yang kecil ni, kita jual dengan harga RM18. RM18. Minta maaf, yang RM12. Yang besar tu RM18. Oh. Harganya Dia punya kandungan tu yang besar ni 60 hingga 64 keping. Yang kecil tu kandungan dia 40 hingga 44 keping. Yang original kan? Yang original dia. Yang coklat ni kita jual dengan harga RM25. Coklat dan peanut butter ni harganya sama. Oh, maksudnya yang ada perisa ni kita jual RM25 lah. Okey. Kandungannya pun lebih kurang sama juga. Dia 40 something lah kandungan dia. Tuan Haji, dalam nak menghasilkan produk kapit ni, apa cabaran paling besar yang pihak komuniti alami dalam proses nak jadikan dia seperti yang ada sekarang? Yang pertama dia, kita pastikan bahawa kita dapat menyediakan barang yang bermutu, kuih kapit yang bermutu. Jadi nak dapat daya saing tu, kita kena mengeluarkan barangan siap yang bermutu. Bermutu. Dan jalannya kita kena sentiasa buat uji kaji lah, ujian kan, tester, test macam mana benda ni dapat bermutu lagi. Kan hari tu dikatakan bahawa kuih ni nipis, mudah rapuh kan. Jadi kita buat test lagi, buat ujian lagi hingga sekarang nampaknya dia bertambah baik lah. Dan kandungannya pun dapat mantap lah orang kata. Untunglah kalau dapat jadi yang masa tester tu kan, dapat rasa. Kita dapat rasa. Kena pergi lah. Kena pergi bagi tester kan. Kita buat kena pergi lah. Banyak tak masa yang dia ambil untuk kita buat tester dan sebagainya tu? Dia kalau untuk macam itu dalam masa satu hari kita dapatlah, tapi daripada pagi sampai petang baru kita boleh tahu dia punya result dia tu. Sekarang ni di Balai Raya Kampung Brohol, dengan 4 pekerja yang pihak tuan sebut tadi tu, berapa banyak balang kapit yang berjaya dikeluarkan dalam satu hari itulah, hari produksi tu? Dia dalam satu hari punya production tu, kalau dia orang concentrate dia, satu hari boleh dapat dalam 30 balang lah yang besar ni. Banyak juga So alhamdulillah, dengan daripada tak ada apa-apa, sekarang dah berjaya menghasilkan 30 balang daripada yang hancur kepada yang dah bentuk cantik seperti yang ada di depan kita sekarang. Cik Syah, tadi Cik Syah ada maklumkan dekat saya tadi dan juga kita punya penonton lah, berkaitan dengan marketing yang telah dibantu. Saya dimaklumkan yang Cik Syah pun ada buat promosi di Poli berkaitan dengan kapit. Boleh ceritakan sikit?
Sebenarnya dari bukan promosi di polis sajalah. Promosi di luar kita suggest untuk Lokman untuk letak di kedai-kedai makan, letak di kedai-kedai kek untuk dan juga promosi di media sosial, TikTok, Facebook dan sebagainya lah. Kalau macam tu saya pun nak jadi ejen lah. Kan? Kita boleh jual kat TikTok, kita jual kat Facebook. Jadinya kepada penonton kat luar sana, jangan lupa untuk dapatkan kita punya kuih kapit kerjasama Kampung Brohol Melini Panco dan juga Politeknik Tun Syed Nasir Ismail. Nanti kita akan letakkan description link untuk order di bawah video nanti selepas kita punya edukasi ni tamat lah. Okay, saya nak tanya sikit lah sebelum kita sambung ni cerita pasal kapit je kan. Tadi saya terdetik nak tanya, sebenarnya kenapa nama kampung tu jadi Brohol? Boleh ke kalau Tok cerita sikit? Jadi ikut cerita-cerita orang lama lah kan. Saya pun orang kata pun dah agak berumur jugalah. Jadi saya masa tu pun jumpalah maknanya orang-orang yang lebih tua kan. Jadi dia orang bercerita lah mengenai nama tu. Yang saya fahamkan, dia orang bercerita dulu kawasan tu, Kampung Brohol ni berhampiran dengan kawasan estate. Nama estate dia Lanadron dan Estate Nordenal. Jadi dia ada manager dia. Manager dia duduk atas bukit tu, bukit namanya Bukit Setaki. Dan manager tu pun rapatlah dengan ketua kampung. Kebetulan ketua kampung tu atuk kita orang lah. Atuk Cik Nordin kan. Memang penduduk asal. Atuk memang penduduk asal. Ya, saya memang penduduk asal. Cik Nordin pun sama? Sama. Jadi dia bercerita bahawa nama sebelum tu, nama tu kampung tu belum wujud lagi lah keadaannya kan. Jadi dia beri nama Kampung Brohol atas sebab atas nama spelling Mak Saleh kan. Break hole. Ada pasal jalan sana banyak lubang-lubang. Jadi difahamkan macam gitulah. Break hole dia tu. So dapatlah nama Brohol. Tapi kalau maknanya dia orang tak berapa faham, kadang-kadang dia orang salah fahamkan benda tu kan, dengan ejaan tu. Tapi kita dapat juga menepislah salah faham tentang nama Brohol tu. Jadi kita ada palangkan lagi nama Melini, Kampung Rangkaian. Melini tu Kampung Rangkaian. Maksudnya Kampung Rangkaian, Melini Panco tu Kampung Rangkaian Panco. Dulu Kampung Melini tu ada orang semasa zaman-zaman Jepun kan. Kawasan putih, dulu kan disebut kawasan putih, kawasan hitam kan. Jadi dia orang banyak kan dia orang duduk di kawasan Melini tu. Sebab tu kawasan Melini tu ada Cina, ada tanah Cina, ada tanah India. Pasal dia dulu dikumpulkan di situ. Cina, India dikumpulkan kat situ. Maksudnya kampung yang muhibah lah, Kampung Brohol. Semua ada di situ. Tapi Sungai Pagoh tu dulu pun jadi laluan orang kan. Jadi dia orang gunakan jalan air lah untuk ke sana, ke Pekan kan, ke Pekan. Okay, sedikit informasi kan. Kita pun tak tahu Kampung Brohol. Jiran je dengan Politeknik. Yalah, kita tahu dia Kampung Brohol. Kita tahu kenapa nama dia Kampung Brohol. Alright, apa harapan Cik Nordin terhadap projek Sejati Madani kita ni? Saya pun berharap projek ni dapat lagi berkembang lah. Lebih berkembang lebih daripada hari ni. Daripada zero kita ke hero. Jadi kita pun ialah sama-sama berazam untuk ke arah itu. Dan juga saya nak mengucapkan banyak terima kasih lah pada Politeknik Tun Syed Nasir Pagoh ni, kerana banyak memberi tunjuk ajar pada kita daripada start kita nak apply benda ni, program ni kan, projek ni Sejati Madani ni, membantu kita. Lepas tu daripada segi untuk buat setup dekat kita punya kilang. Lepas tu cara ajar kita cara marketing. Lepas tu untuk filing benda macam ini kan, kita punya dokumen, apa tu kita punya financial kita
jadi saya pun berterima kasih lah pada pihak Politeknik kerana membantu komuniti kita. Itu. Alhamdulillah. So ialah ada institusi pengajian tinggi kat sini, itulah tanggungjawab sosial yang sepatutnya kita kongsikan untuk kepada komuniti setempat. Betul. Jadi komuniti dengan agensi Bersama. Betul. Semoga impak positif tu dapat kekal lama lah. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Cik Syah selaku kita punya pengurus projek bagi pihak PTSN, dah banyak dah energi yang dicurahkan untuk program ni. Banyak kali meeting lah. Banyak kali meeting, tak kira siang, tak kira malam. Harapan Cik Syah terhadap produk ni, projek ni. Kami daripada Jabatan Teknologi Kimia Makanan lah, PTSN. Saya sebut lagi sekali nama rakan saya, sebab rakan saya tak masuk. Ada Cik Hafiz, Dr. Herul dan Cik Habib. Kami berharap lah projek ni dapat berjalan dengan jayanya dan bertahan lah dari setahun ke setahun dan semakin besar. Ya, betul. Berkembang jadi InsyaAllah. tingkat enterprise, baik dan sebagainya lah. Harapnya kalau dah berkembang nanti adalah muka kita kat situ kan. InsyaAllah. Kampit tu. Jangan lupakan kita. Ya, insyaAllah. Mana tahu kan ada kat situ kita punya ikon. Apa kita punya ni Cakna Tibet pun boleh letak kat bawah tu kan. Selaku kita punya tempat hebahan dan berkongsi ilmu berkaitan dengan produk kapit ni. InsyaAllah. Tuan Haji Lokman, sebelum kita akhiri, apa harapan Tuan Haji Lokman dan Tuan Haji Lokman boleh bagi tahu kepada penonton sana dan juga mungkin akan ada komuniti Kampung Brohol sendiri akan melihat kita punya Educast ni, harapan Tuan Haji Lokman dan impian lah terhadap produk kapit ni selaku ketua kampung bagi Kampung Brohol. Saya memikirkan bahawa bila kita ingat kapit, kita akan ingat Kampung Brohol. Kapit for Brohol. Yes. Jadi bila orang tengok, orang bayangkan bahawa di situ saja ada perusahaan kuih kapit. Jadi tumpuan orang nak beli kapit, kuih kapit di Kampung Brohol. Itu maknanya benda ni konsep dia daya maju lah. Daya maju. Dan kita nak ingatkan bahawa jangan kata kita sebagai jawatan kuasa JPKK sentiasa buat kerja dan sekarang pun kita dapat menjalinkan kerjasama dengan Politeknik kan. Jalan sama, maknanya bukannya ahli JPKK ni berdiam diri kan, berdiam diri. Kita menggerakkan, hari-hari memikirkan kan, memikirkan macam mana produk ni dapat berkembang luas kan, berkembang dari berdaya maju. Berdaya maju bukan setakat di pasaran tempatan, maka besaran di luar-luar sana kan, jauh mungkin ke luar negara kan. InsyaAllah. Mungkin lepas ni kita pergi luar negara, kita jumpa kapit Brohol. Ya, betul. Gigit kapit, ingat Brohol. Itu kita punya tagline hari ni lah. Alright, zero to hero, ingat kapit, ingat Brohol. Alright. So Alhamdulillah, terima kasih kepada tetamu-tetamu kita pada hari ini yang sedia hadir kita punya studio Cakna Tibet. Saya doakan semoga kita punya tuan-tuan punya produk kapit lah. Kita selaku penasihat je Cik Syah. Kita haraplah muka kita ada kan kat sebelah tu kan. Kita harap produk ni akan terus berdaya saing, terus berdaya maju, dapat membantu komuniti Kampung Brohol selaras dengan objektif produk Sejati Madani itu sendirilah, meningkatkan sosioekonomi kampung, komuniti kampung melalui geran Sejati Madani. Saya rasa itu saja pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada episod akan datang. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.